Bila saya tahu beliau anak anda kepada Syekh Hazri Hashim, memang saya kata kat beliau untuk bawa buku-buku Syekh, sebab saya syarah ta'lim muta'lim dulu kini selamanya takkan pernah habis disyarahkan. Tapi akan ada perbahasan tersebut tentang bagaimana nak belajar dengan guru, bagaimana yang dikatakan talaki dengan guru, bagaimana pilih ilmu, macam mana pilih kitab, macam mana buka kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kita jumpa kembali di Podcastera musim yang ketiga, episod yang ketiga bagi tahun 2026. Dan pada kali ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamil, salah seorang penulis muda di Galeri Ilmu dan telah pun menghasilkan beberapa buku ke sebelum ni. Betul. Dan telah menghasilkan beberapa buku. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, jadi untuk sesi kali ini, pada podcast kali ini kita akan bahas berkenaan tentang adab lebih penting daripada pandai atau macam mana. Itu soalan yang kita letakkan dan nanti kita akan bersama dengan Ustaz Syamil untuk beliau huraikan. Kita akan tanya soalan-soalan yang banyaklah berlega dalam kalangan masyarakat dan khususnya untuk anak-anak kita yang sedang belajar. Jadi sebelum kita pergi melangkah lebih jauh, mungkin kita minta Ustaz perkenalkan diri terlebih dahulu. Ustaz sebelum ni belajar dekat mana dan kemudian selepas tamat sekolah tu pergi sambung dekat mana? Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabil Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa hilana min amrina rasyada wa ba'. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Khairul Razikin hafizahullah wa mata'allah bisihati wa afiyah. Dan sidang pendengar, Al-Faqir Muhammad Syahmil bin Saidin yang berasal daripada Selangor, lebih khusus Sungai Buaya. Sungai Buaya. Kemudian memulakan pengajian di peringkat rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Kampung Sungai Buaya. Kami ada dua, satu di bandar, satu di kampung. Bandar Sungai Buaya dengan bandar kampung. Sungai Buaya dengan kampung. Saya yang belah kampung tu. Okey. Kampung Sungai Buaya. Kemudian di sekolah petang pula ataupun kita panggil sekolah rendah agama juga sama juga di Kampung Sungai Buaya. Setelah daripada itu dengan berbekalkan keputusan yang baik, saya terus masuk ke Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baru ataupun SAMTI KKB, Mahadin Islami Kuala Kubu Baru, daripada Form 1 sampailah Form 6 STAM. Sampailah Form 6 STAM di sana. Kemudian setelah tamat Form 6 STAM, saya bergerak ke Universiti Malaya dalam bidang Usuluddin, lebih khusus akidah dan pemikiran Islam. Okey. Wallahualam. Tu sampai degree lah sekarang ni. Degree sekarang. Dah tamat, dah habis. Dah habis degree dah. Ustaz boleh kongsi, maksudnya dari dulu sekolah rendah kebangsaan, kemudian petang tu masuk sekolah agama. Daripada situ nak masuk ke SAMTI KKB tu, waktu tu minat Ustaz terhadap ilmu agama ni macam mana? Adakah dulu cita-cita ni nak jadi ustaz ke ataupun ada cita-cita yang lain? So macam mana Ustaz? Ini berdasarkan kisah ibunda saya waktu saya prasekolah. Waktu tu kami ada pertandingan sukaneka macam biasa, budak-budak. Waktu itu kita kena melompat-lompat atas apa, saya tak ingat, benda plastik tu. Benda bulat tu kan. Yang kita lompat-lompat sampai ke garisan penamat tu kan. Waktu tu, kalau waktu saya, guru-guru akan paling takut. Guru-guru akan paling takut bila saya dah duduk atas tu. Kenapa? Sebab saya tak bergerak. Saya tak akan bergerak. Ingatkan lompat tak ingat dapat balik. Bukan tak ingat Tuhan, memang tak bergerak. Okey. Jadi guru-guru jerit-jerit lah, Syamil jalan, lompat. Maka mak saya cerita antara alasan kenapa saya tak melompat adalah agama tidak menggalakkan seseorang itu berebut-rebut. Ketika itu jawapan saya macam tu. Saya pun tak ingat dah, tapi itu kisah yang ibunda saya ceritakan waktu saya berumur 6 tahun
Sekolah rendah waktu tu lah. prasekolah. Berapa sekolah? Kemudian bila masuk darjah 1, hampir semua guru cakap benda yang sama. Adab dan sebagainya, memang saya jenis macam tu. Saya pun tak tahu, mungkin bukan mungkin, memang didikan daripada ibu dan ayah. Setelah itu bila mana saya darjah 6. Darjah 6 mula saya dah memang daripada awal tu memang saya sentiasa dapat 100 untuk bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Memang 100. Markah 100. Markah 100. Jadi daripada situ yang saya nampak mungkin kecenderungan saya kepada bidang agama. Okey. Kecenderungan. Tapi waktu itu tak adalah kita terlampau kita katakan bila buka TV je nak tengok, tanyalah ustaz, tengok al-kuliah. Tidak, waktu tu belum lagi. Tapi kecenderungan tu sekadar minat bahasa Arab. Subjek-subjek agama tu semua memang subjek-subjek boleh agama sekolah. itu boleh skor. Kemudian apabila dah masuk ke sekolah menengah, barulah saya tahu pelajar Malaysia. Dan sebelum masuk sekolah agama tu pun saya pun baru tahu punya ada sekolah agama kat Malaysia ni. Oh. Maksudnya waktu tu saya agak, memang kita tak tahu, telefon apa pun tak ada. Jadi itu pun rakan saya yang perkenalkan saya kepada sekolah agama. Sekarang kawan saya pun dah jadi imam lah dekat satu tempat. Dia yang perkenalkan saya kepada sekolah agama. Jadi kami pun masuk sama-sama ke sekolah itu. Dan dimaklumkan pula siapa yang ambil sekolah ni dan dia konsisten, ambil pula 6 stam, boleh mengaji di Mesir. Okey. Jadi waktu tu saya bertambah lagi minat dan makin bertambah, kita boleh kata kegelojohan. Memang semangat membara. Semangat membara untuk melanjutkan lagi bidang agama. So maksudnya daripada background mak ayah memang dah didik dengan adab asas-asas agama. Sekolah rendah pun boleh skor subjek-subjek agama. Masuk sekolah menengah memang dah ada cita-cita nak masuk sekolah agama tu lah. Memang dah ada. Memang kita masuk bukan atas paksaan, bukan atas kita katakan desakan orang tua dah, tapi memang kerana keinginan sendiri. Baik, Ustaz boleh cerita, kalau boleh kongsi lah, SPM dengan STAM boleh skor berapa? Dan kita, sebab kita sekarang ni adik-adik ada sahabat-sahabat kita yang baru lepas SPM, dan kami ucapkan tahniah atas pencapaian markah ataupun keputusan yang cemerlang lah. Dan yang tak cemerlang ataupun biasa-biasa, tak apalah, sebab kita katakan SPM ni bukanlah pengakhiran segala-galanya kan. Cuma kadang-kadang kita jadi satu skeptik. Ramai pelajar yang cemerlang ni dia lompat ke bidang yang lain macam sains ataupun IT. Tapi kalau bidang agama ni kadang-kadang lah, kita sebut kadang-kadang kebiasaannya yang masuk bidang agama ni yang keputusan dia tu biasa-biasa saja, ataupun yang dah tak boleh pergi tempat lain kan, dia barulah dia patah balik ke bidang pengajian agama. So Ustaz boleh ini memang fenomena sekarang. Jadi saya pun pelik juga apa yang tak berlaku sekarang. SPM 8A, 8A 1B 1C. C tu dulu kini selamanya. 8A 1B 1C. C tu dulu kini dan selamanya. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okay. Saya pun tak tahu, padahal kita dah buat latihan. Saya ingat latihan matematik, antara yang subjek susah orang kata matematik kan. Saya memang buat latihan tebal, banyak. Saya buat latihan yang banyak untuk matematik. Kemudian English pun saya buat banyak. Okay. Matematik saya A. Dapat A. English tu C juga. Plus tu. Orang kata tak apalah, kredit, tak apalah. Okay. Kemudian STAM alhamdulillah saya mumtaz. Yang itu sebab memang kita punya darah daging. Betul. Darah daging. Kemudian tamat daripada STAM itu, sepatutnya saya memang nak ke Mesir. Namun disebabkan beberapa perkara, antaranya adalah waktu tu imtihan qabul Masya Allah mahal. 400.5 ke 500 macam tu. 400 apa tu? 400 ringgit. Mahal. Itu dekat Malaysia lah. Malaysia. Kat sini Dia lah. kena lalu imtihan qabul dulu. Okay. Lepas tu nak kena masuk markas. Kalau ada yang tak tahu apa imtihan qabul tu, Baik, imtihan qabul ni adalah sesiapa yang nak sambung belajar di Mesir, STAM, melalui daripada STAM, dia kena masuk dulu markas lughah, ataupun kita panggil lalui imtihan qabul dulu. Imtihan qabul tu nak tahu taraf bahasa Arab awak di mana. Tahap dia buat dekat sini lah. Buat dekat sini, online aja. Jadi tengok, kalau awak dapat pangkat 4, jadi awak kena lepas lagi 3 kelas. 3 kelas, exam, baru pula boleh naik macam tu. Jadi 500, 400.5 waktu tu. Saya dah bayar dah.
Dah bayar? Dah bayar. Kemudian bila tengok, saya pun bukan daripada keluarga yang senang. Mm-mm. Ayah saya dulu penoloh getah, kemudian jadi apa ni, tanam pokok kelapa apa semua. Jadi kita bukan orang yang berada. Mm-mm. Jadi tambah pula waktu tu adalah era COVID. Era COVID waktu Tahun tu. Tak silap saya 2019, 2021 ataupun 2021. macam tu. Jadi kita pun, jadi ayah saya pun cakap kat saya apa, kita jual tanah. Saya kata jangan. Untuk sambung ke Mesir. Sambung ke Mesir. Oh, Sebab nak bayar imtihan qabul dengan ke sana. flight ke sana. Orang kata kan dapat mumtaz, kenapa tak mohon beasiswa? Zakat, beasiswa. Adalah alasan saya tersendiri. Okey. Yang saya tak dapat kongsikan. Tapi ada alasan tersendiri. Setelah itu dengan menangis-nangis, mak saya pun menangis. Saya kata tak apa lah mak, saya tangguhkan saya punya keinginan daripada form 1 dulu untuk sambung Mesir. Kemudian saya bincanglah dengan guru-guru, maksud guru-guru sekolah waktu tu yang tengok saya daripada form 1, maka sambunglah ke Universiti Malaya. Cuma saya nak bagi ingat, yang nak masuk universiti ni, orang kata bidang agama ni yang penting faham. Saya Universiti Malaya semester 1 sampai semester 7. Kau apa ni kita panggil solid dekan. Oh, straight 3.7, 3.87, 3.81, 3.82, kemudian ada 4 flat juga 2 semester. Jadi bohong lah kalau kata masuk bidang agama yang penting faham. Apa CGPA tak penting. Itu mengarut ni. Jadi itu perjalanan lah yang saya lalui. Patut nak ke Mesir tapi tak jadi. Kemudian sambung ke Universiti Malaya. Cuma ialah mungkin kalau saya lah kan sebagai pelajar yang baru lepas habis SPM contoh kan, Ustaz dapat 8A. So kalau 8A ni kita boleh katakan mungkin peluang untuk sambung ke bidang yang lain. Orang kata yang boleh, istilah kita lah, apa ni, menjanjikan kerjaya yang lebih terjamin, yang lebih selesa, kan luas banyak. Tapi Ustaz stay juga nak pegang untuk masuk dalam bidang agama, khususnya tadi nak pergi Mesir, walaupun tak jadi kan. Tapi tak jadi ke Mesir tu, masuk UM pun masih lagi kekalkan dalam bidang agama. Apa alasan Ustaz untuk kekal kat situ walaupun dalam keadaan dapat keputusan yang cemerlang tadi tu? Baik. Pada hemat saya, saya kekal dengan bidang agama ini kerana melihat bidang inilah bidang yang nak tak nak orang tak boleh berlepas. Dia tak boleh renggang daripada agama. Hatta kalau dia pergi engineering ke, dia pergi kedokteran ke, dia tak boleh berenggang dengan agama. Akan ada agama dalam setiap keadaan. Jadi kalau contoh kita pergi ke hospital-hospital, nak tak nak dia nak tahu juga macam mana kaedah untuk berwuduk apa dan sebagainya. Kena cari orang dengan agama, sakit apa sebagainya. Jadi kalau tak mampu jadi semua, kita pilih yang paling dekat dengan hati kita. Okey. Begitu. Jadi dengan sebab itulah akhirnya saya memang bidang agama saja. Bidang agama saja. Kalau mereka nak pergi kepada bidang sains, bidang matematik, silakan. Itu kita tak pernah menyekat. Kita tak pernah menyekat. Namun mereka-mereka yang memang berkelayakan dan memang ada potensi dalam bidang agama, sewajarnya awak sambung bidang agama. Sewajarnya awak sambung bidang agama. Kita tengok macam mana para ulama kita, antaranya Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi. Okay. Beliau kalau cerita umur, masya-Allah memang umur dia dah tua baru mengaji. Tapi beliau dapat menghasilkan, dalam masa yang sama beliau menyiapkan 30 jilid ensiklopedia kedokteran. Imam Ar-Razi. Imam Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi. Itu Fakhrul Ar-Razi ni Imam Abu Bakar Ar-Razi. Sebab dahulunya di zaman muda, beliau ni adalah zaman jahiliah beliau. Okay. Namun setelah daripada itu beliau menuntut ilmu dan beliau menyesal dengan apa yang beliau buat, beliau bertaubat. Beliau tulis 30 jilid kitab dalam bidang kedokteran. Dan beliau menghasilkan 250 buku dalam bidang-bidang yang lain. So maksudnya dia sebagai seorang ulama dan pada masa yang sama dia pun ada kepakaran dalam bidang kedokteran. Betul. Begitu. Jadi apa yang sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, mereka yang masuk bidang agama, sebenarnya mereka boleh juga masuk mahir dalam bidang yang lain. Tapi yang dah masuk bidang yang lain, dia nak ambil bidang agama,
dia dah agak Susah. susah sikit. Sebab dia perlu menyediakan alatan-alatan yang banyak. Namun tak mustahil. Cuma kita tengok dari sudut adat. Kebiasaannya ambil bidang agama, kalau dia pindah bidang lain tak jadi masalah. Mereka yang ambil bidang kedokteran, bidang ini, kalau dia masuk bidang agama, dia akan jadi susah sikit. Jadi sebab susah, banyak benda yang dia nak kena lawan balik daripada sudut apa yang dia dah belajar dulu. Banyaklah nanti kalau dia tengok betul-betul dari sudut, kalau kita kata teori pendidikan apa, progressivism, pragmatism, memang jauh sekali berbeza dengan apa yang ada dalam agama kita. Jadi sebab itu akhirnya saya berpendapat baik saya kekal je dalam bidang agama kerana manfaatnya besar dan juga kita bantu-membantu antara satu sama lain. Wallahualam. Baik, tadi Ustaz dah bagi tahu dari sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian sampai peringkat universiti. Adakah pengajian Ustaz dalam bidang agama ni hanya semata-mata secara formal ataupun ada juga pengajian-pengajian lain yang di luar daripada sekolah, di luar daripada universiti yang Ustaz sertai, supaya orang kata kita belajar agama ni ialah bukan setakat dapat skor semata-mata, tapi kita nak orang kata nilai ilmu yang ada tu dia melebihi daripada yang ada dalam sijil tu. Baik. Ini menarik. Waktu tingkatan 1 form 1. Waktu itu, tapi saya dah minta maaf lah. Saya beritahu saya minta maaf, takut guru-guru ni pula. Tingkatan 1 saya mula belajar dengan Syekh Bahrain bin Saleh rahmatullah alaih. Beliau meninggal waktu umur 1 tahun. Beliau ulama daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Waktu itu kita tekun kepada kitab Perukunan Syekh Arsyad Banjari. Okey. Cuma Syekh tak pegang kitab lah, Syekh dah hafal. Jadi di Kelang pengajian tersebut. Kemudian saya fokus dengan pengajian tersebut dan uniknya pengajiannya 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Dan sebenarnya pengajian tu hari Selasa. Selasa malam Rabu. Sekolah lah kan. Selasa malam Rabu. Jadi saya apa? Sekolah. Saya ponteng lah. Ponteng yang hari Rabu. Ponteng yang hari Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari. Okay. Kalau minggu tu ada kelas. Minggu tu ada kelas. Jadi saya akan tak datang sekolah, tak balik asrama sebab nak hadir kelas. Kemudian Rabu petang saya akan balik semula. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tahun 2019. Okey. Saya dipertemukan dengan guru yang mulia, Abina wa Syekhina Syekh Hazri Hashim Al-Bindani hafizahullah. Waktu itu kita masih sekolah, jadi tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari. Jadi saya waktu tu anak beliau pun, anak anda beliau namanya tak silap saya Ahmad Hanif Husaini kalau tak silap. Ahmad Hanif Husaini jadi adik dom saya dekat Samti KKB. Bila saya tahu beliau anak anda kepada Syekh Hazri Hashim, memang saya kata kat beliau untuk bawa buku-buku Syekh, sebab saya akan beli. Dan dari situlah saya baca karya-karya Syekh. Kemudian dulu pengajian Syekh majlis taklim setiap hari Jumaat. Jadi kita balik je daripada sekolah, kalau contoh misalnya minggu tu minggu balik, kita akan ke sana lah. Dekat mana tu? Dekat Masjid Sayyidina Ali, Bukit Sentosa. Banyak adalah kitab-kitab yang dah khatam di situ. Cuma saya tak boleh selalu nak pergi sebab kita masih kelas, masih sekolah. Kemudian yang jadi betul-betul kita ikut secara firm, iaitu secara tetap, bila saya dah masuk universiti. Secara universiti. Waktu lepas TAM, dah habis TAM. Lepas habis TAM. Waktu tu lah baru kita boleh pergi kerap, pergi selalu. Setelah daripada itu barulah makin banyak. Saya boleh kata hampir keseluruhan daripada kitab-kitab agama saya ambil dengan beliau. Daripada Bidayatus Sul, kemudian Al-Ajwibatul Ghaliyah, kemudian dengan Syama'il atau pengajian khatam pengajian khatam. Buat dekat masjid? Buat masjid, kemudian dibaca awal sampai habis. Kadang ada daurah. Daurah. Banyaklah Al-Arba'un Al-Khairiyah yang karya yang beliau tulis. Kemudian satu lagi cara yang saya belajar, talaqi dengan Syekh.
Syekh memang terkenal dengan suka menyebut nama-nama kitab Sebut nama-nama kita. Okey. dan nama-nama penulis. Aha. Jadi Syekh kata contoh misalan perbahasan berkenaan dengan bab tayamum. Okey. Okey. Rujuk dalam Durratul Yatimah syarah kepada Sabhatus Saminah. Jadi saya akan dengar nama kitab tu, saya akan tulis dan saya balik rumah saya akan cari kitab tu. Mana PDF ke apa ke, saya akan cari kitab tu. Kemudian kalau misalannya saya tak apa-apa faham, saya akan jumpa balik Syekh ni macam mana sebenarnya, yang ini macam mana kita nak faham. Itu dia jadi pengajian kendiri jugalah, tapi talaki jugalah. Talaki juga. Kemudian tahun 2024 ketika itu saya baru sebenarnya waktu habis tam tu saya dah mula banyak membeli kitab-kitab Arab. Okey. Kitab-kitab Arab. Dan antara kitab yang saya beli adalah Fathul Mannan Syarh Iqdil Jumal fi Aqaid Ahli Iman, karangan Syekh Ibrahim Masran. Waktu tu saya pun duk mikir, Syekh Ibrahim Masran ulama Johor. Saya pun duk mikir, Syekh ni masih hidup ke? Kalau masih hidup, teringin betul nak jumpa. Dan saya terus beli kitab-kitab beliau, baca kita Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Karangan beliau hampir semua bahasa Arab. 2024 barulah saya dapat bertantang mata dengan beliau, Syekh Ibrahim Masran. Waktu tu saya dapat ijazah tadris daripada beliau, iaitu ijazah untuk mengajar kitab-kitab beliau. Jadi kalau secara ni kita boleh kata first Syekh Bahrain bin Saleh, kemudian Abina wa Syekhina Syekh Hazil Hashim Al-Bindani, dan yang ketiga ni saya tak minta jadi anak murid lagi. Sebab bila kita nak berguru dan sebagainya, ada beberapa kriteria yang perlu kita lalui dan sebagainya. Jadi saya tak minta lagi lah. Cuma saya dapatlah keizinan daripada beliau untuk terjemahkan kitab-kitab beliau, kemudian untuk mengajar kitab-kitab beliau. Itulah sedikit berkenaan dengan proses talaki saya itulah. Kemudian Ustaz semua belajar dekat sini, dekat tempat Tanhai sendirilah, tak pergi keluar negara. Dari segi bahasa Arab, macam mana Ustaz boleh orang kata capai standard bahasa yang sampai tahap boleh memahami kitab, boleh menterjemah kitab? Sebab untuk makluman kepada sahabat-sahabat, Al-Fadhil Ustaz Syamil ada terjemahkan kitab syarah Ta'lim Muta'alim, kan? Terjemah dan juga syarahan lah terhadap kitab Ta'lim Muta'alim. Ini nanti kita akan tanyakan kepada Ustaz. Cuma nak tanyalah berkaitan bahasa Arab. Sebab kadang-kadang kita kalau SPM, STAM, biasanya kita subjek bahasa Arab ni, sebahagian pelajar mungkin dia hanya hafal kaedah, hafal beberapa mufradat, dan kemudian boleh skor. Kalau insya contohnya dah hafal dah isi penting apa kan, lepas tu kata penghubung nak gunakan tu apa. Kalau kaedah Ustaz sendiri macam mana dalam keadaan tak pernah pergi belajar dekat Arab, kat Timur Tengah, tapi boleh dapat bahasa Arab yang okey lah, maksudnya boleh memahami kitab-kitab Arab? Pada saya ilmu bahasa Arab, ilmu lughah, satu-satunya ilmu yang paling kita tak boleh berlagak pandai. Satu-satunya ilmu yang tak boleh kita berlagak pandai. Kerana kalau berlagak pandai, kita tak akan dapat tahu dia punya rahsia yang lebih dalam lagi. Kalau berpada dengan apa yang ada tu, kalau berpada yang ada kamu akan tersekat. Setakat tu je lah. Kamu akan tersekat. Jadi saya memang mengamalkan, kalau orang tanya mubtada khabar mana, saya akan kata saya tak tahu. Okey. Padahal kita tahu lah mubtada apa punya tanda. Takkanlah tak tahu. Penyepak sekali kalau tak tahu kan. Kalau yang memang bidang agama. Apabila saya kata saya tak tahu, dia terangkan pada saya dan saya dapat poin-poin baru yang saya tak dapat sebelum ni. Daripada pengajian sebelum-sebelum. Itu cara saya yang pertama. Cara yang kedua adalah saya beli buku-buku terjemahan dan kemudian ada buku, tapi mengajilah juga nahwu sorof tu. Tapi kita nak dapat kemahiran untuk terjemah tu. Jadi saya akan beli buku terjemahan dan juga buku bahasa Arab tu. Kemudian kita akan buat silang. Compare dua. Okay, ini kenapa jadi macam ni? Ini kenapa? Sebab saya pernah bawa kitab Syama'il dan saya pernah cerita pada, saya panggil Syekh Azri, Ustaz Azri Abi.
Saya tanya pada Abi yang cetakan ni macam mana, saya tak sebutlah cetakan tu. Cetakan ni okey tak? Kurang sikit. Cetakan ni kurang, cetakan ni kurang, cetakan ni kurang. Jadi saya jadi minat. Kenapa kurang? Daripada situlah saya Boleh tambah input. tambah input, tambah lagi. Oh dia macam ni. Tak faham, saya akan rujuk beberapa guru lain, di antaranya Al-Fadhil Ustaz Zafran. Ustaz Zafran ni lepasan pondok. Dan sekarang ni memang aktif mengajar di Selangor, di Gombak, di Bangi. Dan memang saya rujuk beliau. Dan beliau pun ada buat pengajian secara dalam talian. Okay. Ada buat rekod apa semua. Jadi sampai sekarang saya masih lagi ikut dengar, okey, ni kalau ni macam ni. Kalau lepas harfu jar, nakirah macam ni. Kalau ni jar majrur dengan maksud sifat. Dia detailkan setiap satu daripada tu. Jadi daripada situ yang kita dapat lagi maklumat tambahan, dan juga kita katakan ilmu-ilmu yang lain sikit. Contoh macam bila orang kata kenapa dalam ayat Al-Quran kadang-kadang dia sebut lelaki saja. Contoh macam kalau hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tak ada pun yang sebut muslimatin, kenapa muslim saja. Jadi Ustaz Zafran pernah sebut guna kaedah sibawih. Jadi saya pun kaedah sibawih, mana nak cari kitab tu. Jadi kita gagau sendirilah cari. Sekali saya jumpa kitab tu. Kitab kaedah sibawih. Kitab dia bukanlah kaedah sibawih, saya tak ingat dirasat ke apa tak. Okay. Tapi kaedah Al-Imam Sibawih yang mengatakan al-mudzakkar akhafun alaihim minal muannas. Yang mudzakkar tu lebih ringan daripada muannas. Dan dia adalah awalun. Dan dia yang awal, yang pertama sebelum daripada muannas. Jadi daripada situ yang saya jadi kita lebih lagi dapat faham bahasa Arab. Tambah pula kita bidang agama dan memang tak berlepas pada bahasa Arab. Jadi dengan usaha tadi itulah yang dari semasa ke semasa saya dapat tingkatkan lagi bahasa Arab sehingga ke tahap ini. Maksudnya memang ada usaha. Memang kena usaha. Dia tak boleh berpada dengan guru ngajar setakat ni kita berhenti, taklah. Tambah pula kita bukan di negara Arab. Dan kita kena inilah usaha sikit. Effort kita terpaksa lebih sebab kita berada di negara yang bukan berbahasa dengan bahasa Arab. Baik. Okey, baik. Jadi alhamdulillah, jadi Al-Fadhil Ustaz Syamil pun dah hasilkan satu kitab yang penuh berkat lah. So, kalau kita sebut taklim, pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar agama, kebiasaan ni kitab yang dah tak asing lagi lah. Kalau dekat tanah Melayu kita ni pelita penuntut, iaitu terjemahan dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi. Dan dekat Indonesia pun memang kitab taklim ni adalah antara kitab yang basic lah, digunakan untuk pelajar pemula, iqdadi, sebelum pelajar-pelajar sambung ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi Ustaz mungkin boleh jelaskan kenapa Ustaz nak terjemahkan kitab taklim ni? Sebab kitab ni kita sebut kitab turas. Turas ni maksudnya dah lama kan. Dan Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, penulis ataupun penyusun kitab ni pun merupakan ulama yang jarang kita dengar. Kalau kita buka kitab-kitab tu, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, yang kita tahu taklim je. Kitab-kitab yang lain kadang-kadang kita pun, beliau ni tulis kitab apa lagi selain kitab taklim kan? Dan beliau ni hidup dekat mana? Pada tahun bila? So mungkin Ustaz boleh jelaskan. Baik. Berkenaan dengan kitab taklim tariqat ta'allum ni, ya betul. Kitab ini adalah kitab yang menjadi muqarrar, silibus di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, boleh kata seluruh dunia sebenarnya. Taklim ini dominan terhadap perbahasan adab. Kemudian Imam Az-Zarnuji ini kurang dikenali. Yang orang sebut taklim terus terpandang adab. Dia tak terpandang Imam Zarnuji tu. Betul. Sebab Az-Zarnuji itu pun bukanlah nama. Kalau kita tengok pandang Al-Imam Al-Qurashi, beliau mengatakan Az-Zarnuji itu adalah merujuk kepada satu tempat di Zarnuj. Zarnuj ni di Turki. Kat Turki. Pandangan Al-Imam Yaqut Al-Hamawi pula bukan di Turki, tapi di Mawara'un Nahar, iaitu terletak di selepas daripada Khojan, iaitu di wilayah Turkistan. Jadi memang kurang dikenali. Nama sebenar beliau pun kita pun tak kenal. Diketahui. Tetapi bukanlah menjadi suatu yang pelik dan menjadi suatu yang janggal, sebab memang ulama-ulama terdahulu mereka memang tidak mahu dikenali.
Mereka hanya mahu dikenali dengan gelaran yang diberikan. Antaranya sebab itu gelaran beliau Burhanuddin, Burhanul Islam. Itu gelaran bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Itu gelaran untuk beliau. Dan sebab kenapa beliau digelar dengan Burhanuddin, Burhanul Islam. Kalau kita tengok dalam era kehidupan beliau, berlakunya perang salib, berlakunya perang salju. Jadi dia melibatkan budaya, perubahan budaya, sosial, dan juga warisan yang asal tu akan berubah. Jadi dengan sebab itu Imam Zarnuji karang Ta'lim Muta'alim sebab nak memastikan warisan tu kekal. Warisan itu dia kekal dan juga dapat diwarisi daripada zaman ke zaman. Dan juga Imam Zarnuji adalah bermazhab dengan mazhab Hanafi. Sebab itulah guru-guru, nama dalam kitab tu adalah nama guru-guru beliau. Ulama-ulama, kisah-kisah ulama yang ada. Kisah ulama itu kebanyakan adalah guru-guru beliau. Imam Al-Farghani, Al-Imam Muhammad bin Ibrahim, juga ada beberapa ulama-ulama lain juga. Itu hampir semua adalah guru-guru beliau. Jadi beliau ini adalah orang yang layak untuk kita kata gedung adab. Kerana beliau amanah terhadap apa yang disampaikan oleh guru-guru beliau. Apa yang guru beliau sebut, itulah beliau nyatakan. Apa yang guru beliau nyatakan, itulah beliau selitkan di dalam kitab tersebut. Kemudian kalau tanya relevan tak relevan, kita tengok berapa banyak syarah yang ada. Nak tahu sesuatu matan tu relevan tak relevan, tengok berapa banyak syarah yang ada. Syarah Ta'lim Muta'alim dulu kini selamanya takkan pernah habis disyarahkan. Untuk menghasilkan syarah Ta'lim Muta'alim ni, kita banyak rujuk. Dan antara syarah yang famous adalah Syekh Ibrahim bin Ismail. Itu namanya syarah Ta'lim Muta'alim. Itu yang famous. Sebenarnya ada satu lagi yang pada saya dia belum famous lagi, tapi saya banyak rujuk situ. Yang bertajuk Tafhimul Mutafahim fi Syarhi Ta'lim Muta'alim. Karangan Syekh Ismail bin Osman bin Omar bin Bakar bin Yusuf. Osman bin Bakar bin Yusuf. Keunikan kitab tu, bagi yang meneliti dia akan nampak penjelasan dia lebih banyak daripada apa yang ada dalam Syekh Ibrahim bin Ismail. Namun tidaklah terlampau langit bumi sangat. Tapi ada tambahan-tambahan fawaid yang diletakkan. Kemudian kita tengok tadi Syekh Muhammad Syafi'i, ulama Fatani kita, terjemah jadikan pelita penuntut, yang mana beliau tambah sikit. Kemudian ustaz yang saya tengok lagi ada Ustaz Anwar Muai dari Kelantan, ada buat pancaran pelita penuntut. Pancaran pelita penuntut. Jadi ini menunjukkan Ta'lim Muta'alim adalah sebuah kitab yang mendapat sokongan dan dokongan daripada para ulama semasa. Dan nak tengok relevan tak relevan juga, tengok apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya adalah berkenaan dengan adab. Di dalamnya adalah berkenaan dengan kaedah menuntut. Dia bukan hanya cerita tentang adab. Cerita tentang kaedah untuk menuntut ilmu. Cara. Sebab di zaman itu lagi, Imam Zarnuji beliau menyebutkan, sebab beliau tulis kitab Ta'lim Muta'alim adalah ramai penuntut yang belajar tapi tak berjaya. Yang mengaji tapi akhirnya gagal. Jadi beliau renung, buat istiqra', beliau tengok salah dalam menuntut. Sebab tu Ta'limul Muta'alim mengajar penuntut tariqat ta'alum, kaedah belajar, cara belajar. Orang yang nak belajar pun perlu belajar cara nak belajar tu. Nak belajar. Dia nak belajar tapi dia kena belajar dulu cara nak belajar. Jadi dengan sebab itulah akhirnya kitab ini takkan pernah mati ditelan oleh zaman. Sebab setiap masa orang akan belajar. Boleh ke kita belajar guna TikTok aja, belajar guna YouTube aja? Walaupun tak disebut secara langsung. Tapi ada perbahasan tersebut tentang bagaimana nak belajar dengan guru, bagaimana yang dikatakan talaki dengan guru, bagaimana pilih ilmu, macam mana pilih kitab, macam mana buka kitab. Dan dia bukanlah gulu dah, dia bukan gulu, dia adalah sistem, dia adalah method, dia adalah manhaj dirasah Islamiah. Dan saya boleh kata Ta'lim Muta'alim adalah manhaj dirasah Islamiah.
manhaj dirasa Islamiah. Di saat kita bertembung dengan pemikiran barat, kalau contoh di Amerika Syarikat, contoh kita masuk sikit, mereka ada gagaskan falsafah pendidikan pragmatism, iaitu kebebasan berfikir. Dan murid ini bebas untuk berintelektual, kita beri peranan dan ruang pada dia. Kenapa dibuat macam tu? Sebab mereka itu pendatang. Pendatang. Jadi perlukan untuk pelajar-pelajar ni berfikir secara bebas supaya tak ingat balik sejarah asal mereka yang mereka pendatang. Berbeza di England yang merupakan penduduk asal, kata Britain pula, England lah. Orang asal situ. Mereka mengamalkan perennialism, falsafah pendidikan mereka. Walaupun yang dominannya adalah humanism liberal, tapi mereka ada juga perennialism. Perennialism ini antara yang ditekankan apa? Mengekalkan warisan dan budaya asal. Okay. Amerika Syarikat tidak. Tapi di England mereka mengamalkan ini. Sebab apa? Mereka asal daripada situ. Maka dengan sebab itulah untuk kita nak mengekalkan warisan dan budaya ataupun manhaj Islam tu sendiri, maka kita perlu balik kepada apa yang diletakkan oleh para alim ulama, kaedah kita belajar. Itulah yang diletakkan oleh Al-Imam Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim. Kalau pragmatism, guru sebagai facilitator, bukan autoriti ilmu, bukan orang yang berkuasa penuh. Kalau di perennialism, mereka mengamalkan sedemikian, gurulah yang menyampaikan. Tapi di Amerika tidak mengamalkan sedemikian. Baik, di tempat kita mengamalkan apa? Autoriti ilmu adalah kepada guru yang mengajar. Jadi sebab tu mungkinlah universiti dah matang kot, matang kot pemikiran. Jadi sebab tu guru bentang, kemudian murid pun bentang. Jadi sebab nak kembang kan. Cuma kalau di sekolah menengah agak kurang sesuai. Lebih lagi bidang agama. Bidang agama, guru kena bertanggungjawab untuk menyampaikan. Sebab kita nak jaga autentik tadi, nak menjaga ketulinan tadi. Kerana dari situlah nilai kerelevanan terhadap agama itu sampai kepada masyarakat, sampai kepada generasi-generasi yang akan menyambung perjuangan. Dan itu semua diletakkan oleh Imam Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum secara indirect, secara tersurat tersirat. Begitu. Jadi dia relevan. Baik. Okey. Jadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada disebutkan beberapa adab dan beberapa kaedah lah. Salah satunya ialah tentang kepentingan niat. Jadi kalau kita sebut niat ni, adakah boleh kita niat mencari ilmu ni kerana kerjaya? Kerana kita nak capai cita-cita. Padahal kalau sebenarnya innamal a'malu binniyat kan, maksudnya setiap apa yang kita buat ataupun perbuatan kita tu sahnya berdasarkan kepada niat, dan niat itu mestilah kalau sebagai seorang muslim semuanya lillahi ta'ala lah, untuk kebaikan-kebaikan semua ni kerana Allah. Jadi nanti Ustaz akan jawab ya. Jadi selepas daripada break ni, Ustaz akan cuba jawab, boleh tak kita belajar ni niat untuk capai cita-cita ataupun niat untuk capai kerjaya, ataupun kita memang perlu niat hanya semata-mata lillahi ta'ala sahaja. Jadi jangan ke mana-mana, nantikan untuk siri yang seterusnya.